Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam peladang progresif. Hari ini 14 Februari adalah satu sejarah yang sangat hebat bagi penuh kewujudan Lembaga Pertubuhan Peladang. 53 tahun yang lalu, pada 14 Februari tahun 1973, maka lahirlah Lembaga Pertubuhan Peladang dalam menyatukan pelbagai pertubuhan-pertubuhan peladang, persatuan-persatuan peladang di dalam negara kita ini untuk menjadi satu tulang belakang yang kuat dalam industri pertanian di dalam negara kita. Hari ini genap 53 tahun. Kita melalui fasa-fasa yang sangat mencabar daripada peladang yang menggunakan peladang tradisional kepada makinisasi, dan kini adalah merupakan zaman digital, zaman pertanian pintar yang telah membawa kemodenan kepada sektor agro di dalam negara kita. Alhamdulillah. Saya nak ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peringkat di dalam LPP, daripada pegawai-pegawai tinggi, pegawai-pegawai yang pertengahan dan serendah-rendahnya di dalam Lembaga Pertubuhan Peladang dan seluruh agensi di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang, daripada Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Pertubuhan Peladang Negeri dan juga Pertubuhan Peladang Kawasan, serta kepada seluruh ahli-ahli peladang yang terus setia bersama dengan LPP, bersama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk terus membangunkan usaha-usaha bagi memastikan pertanian di dalam negara kita ini berjaya dilonjakkan menjadi satu industri yang akan dapat memberikan jaminan keselamatan dan keterjaminan makanan di dalam negara kita ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, dan saya percaya dan saya penuh yakin bahawa kita mampu untuk melonjak ke satu fasa yang lebih untuk memasuki era perjalanan kita untuk mencapai usia 100 tahun ataupun 50 tahun yang kedua untuk mencapai usia 100 tahun di bawah LPP ini, insya-Allah. Marilah saya mengambil kesempatan ini untuk membina satu keazaman bersama dengan kepada semua pihak di dalam LPP dan agensi di bawah LPP, bahawa bermula daripada sekarang kita bukan sekadar untuk meneruskan usaha-usaha yang telah pun kita lakukan dalam mengagihkan bantuan geran bagi tujuan membangunkan sektor pertanian di dalam negara kita ini, tetapi kita nak melahirkan dan menjadikan LPP dan agensi di bawahnya sebagai pusat kecemerlangan peladang tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun Lembaga Pertubuhan Peladang LPP yang ke-53 tahun. Happy birthday LPP.